Abang kena teragon ni, bang. Closing ultimate coating. Tengok. Lori abang nah bukan abang nah duk kilap bodoh gitu. Abang nah pakai gun ni. Ni malam ni abang nah review kali lagi, bang. So mari dengar botol so, dia wi kain so, bang. Dalam keadaan dia kotak lagu ni. Ni kotak, bang. Cara nak guna dia, bang, dia ada lock sini. Abang pusing, dia jatuh. Nak terah dulu, bang. Semua anti dia abang nak bersesa je. Awak jangan guna di ciuming. Benda ni jadi apabila kita spray tempat ni, benda kilat ni dia tak lekat air, dia naik lalu dengan serta-merta dia punya kilatan dia. Ada kilatan. Tu spray gini abang. Abang spray gini, nampak? Ni. Kain ni, hak dia wis ni, abang lah. Ololah. Sedah. Abang lipat pula kain sedah lagi. Ku alik abang hot top gonyoh lagi. Maknanya kata kain ni bersih daripada tak ada kena gapo. Abang buat sekali lagi. Sup. Berau ujian mari abang tengok air lekat keduk. Allah, air sejuk. Nampak be? Nampak tak? Kalau abang nak buat tempat abang nak tak kena, dia mau tengok nekak. Dia mau tengok air ni nekak. Ni abang nak cucu dah. Nampak tu? Nekak. Ni abang tengok. Dia pergi serupa ngah. Naca. Nampak? Jadi, saya demo telah beli benda ni. Tak, memek beh. Hak tak nekak air tu sehadah beh, habuk pun jarang nak lekak. Demo tengok dia punya kilat dia lagu mana. Beza beh. Jadi, kecik banyak ada guna, abang tengok beg ni bawah ni 40 mil aja, tekan je beli. Boleh tahan lama, bukannya guna sebulan abang nak rasa belum tentu habis kalau abang basuh seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tak percaya lagi. Tengok lebek ni, teras diri baru percaya. Som.